Aduh. Amirul, beri semua duit kau pada aku. Kalau tak, siap kau. Aku tak ada banyak duit. Cukup-cukup untuk aku makan je. Itu masalah kau, bukan masalah kami. Haha. Serahkan wang tu. RM3 je. Miskinnya kau. Amirul tinggal bersama datuknya. Kedua ibu bapanya telah meninggal dunia dalam satu kemalangan. Di sekolah, dia sering kali dibuli oleh dua orang pelajar senior bernama Roy dan Zack. Namun begitu, Amirul tidak yakin dan takut untuk melaporkannya pada cikgu. Nak, hari dah senja ni. Kenapa belum balik lagi? Pakcik, saya asyik kena buli. Saya rasa sedih dan kecewa. Kenapa kamu tak lapor pada cikgu? Sebab saya takut. Oh, begitu. Pakcik boleh tolong kamu. Nah, ambil azimat ni nak. Azimat? Berdaya tahan? Di mana aku ni? Amirul. Arwah ibu? Tengok ibu, ada batu karang. Amirul, ombak mungkin nampak besar dan menakutkan. Tetapi, ia akan pecah sendiri apabila melanggar batu karang yang teguh. Kekuatan sebenar bukan pada tubuh, tapi pada ini dan ini. Amirul, jangan lari. Dapat pun. Serahkan wang kau. Tak boleh. Berani kau melawan kami sekarang, ya? Aku akan kurung kau dalam tandas. Betul tu. Pada muka. Mengikut peraturan sekolah, salah laku buli merupakan salah laku berat dan menyalahi undang-undang. Kamu semua boleh didakwa di bawah Akta Kanak-Kanak 2001. Apa? Oh, kalau macam tu, siap kau. Hei, kamu nak buat apa pada Amirul? Ikut saya ke bilik guru besar sekarang juga. Siapakah pakcik ni sebenarnya? Wahai Amirul, sebenarnya pakcik ialah